lambat. Tak bagi tahu tadi. Takut. Kita pun takut juga tu sebenarnya. Jangan mana? Buka palanya. Boy, budak sikit. Serius lah. Mak ai, Hylos. Kau ni gameplay piak ke, Hylos? Si kuda ni banyak gaya betul lah kuda ni. Jom. Selalu membutuhkan pengorbanan. Kan? Aha. Penting pula nama player Alpha ni dah sistem ah. Dia mesti dah perkenal kopi Saigon ni. Kita duduk takkan tak ada follow up, nangis lah kita nanti. Duduk dari Sio. Hanya ada Okey. Tolong los. Apa dia? Suliong. Tak perasan lah tadi. Terkejut. Sikat. Sudah. Tak apa pun tak dapat. Punya lama kita tunggu. Sana ni kan. Lain ni. Sakit dah dia. Masalah. Haji kejar. Cantik. Woi, steady lah. Woi. Si Hanabi ni memang nak kena ni. Terlalu gila, terlalu cepat dan memang terlalu sakit. Ini gua di mana? Kenapa? Sakitnya kau ni, Hylos. Sejak bila Hylos sakit? Betul lah 48% yang dia benda Hylos ni. Tapi gentle lah. Yang Hylos baru ni sakit lah. Dah lah terlepas hero baru tu. Satu hal pula kita nak pergi menghadap dia kan. Ini hanyalah permulaan dari pesta yang besar. Hylos ni buat macam dunia dia. Dari siap, Red Hyper Geomode 1 kali. Halo? Kenapa harus aku hilang? Hati saya tiba-tiba hilang lah. Cancel pula. Mana kita tengah cancel? Wow! Wah. Sabar tu kena tergajang Sini kan. Sengaja. Oh, sakit bos. Alamak. Handsome. Kita baru first game kot. Aman, pelan-pelan aja, pelan-pelan. 10 dari semua pemain selalu solo sedang makan sebelum merdeka. Kejap. First cuba SH Estes match kurang lah guys. Estes tak sakit lah guys kalau match ke apa. Dia skill 2 je bergantung tu. Lepas tu jadi belandan. Memang terlalu sakit, terlalu seksi, terlalu montok ya guys, parah men. Mau dia tahu. Puyo. Aduh. Kadet. Wih, boleh dia dapat lari si Hanabi tu, dia ada shield. Ya, kita tunggu Julian. Shit. Abang kan? Hei, handsome oh Bennett. Bennett kau kalau korang main ESP, make sure korang main Bennett kalau tak cukup damage, korang boleh membantu damage untuk permulaan supaya korang tak pening. Selamat, kita masih selamat. Okay, Tigreal. Mereka harus membayar dengan Sikat.
Biarkan pedangku yang benar. Hang Seng pun kita ulti je guys. Sebab dia ni mengganggu. Tapi saya dah kehilangan setengah nyawa lah. Bila korang bermain solo, apa yang korang pentingkan? Communication. Bila korang main solo, kalau korang tak communicate dengan team, kita korang bacot dia kerjanya, memang tak jadi apa. Jadi yang paling penting, communicate kawan-kawan sekalian. Yang mana opposition, kasih batal Alamak, hilang terus Handsome. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Alamak, kita kehilangan dua skor kita lah. Launch attack. Launch attack. Oh, sikit. Sebenarnya saja juga ada prank korang. Sebenarnya boleh je menang. Sengaja. Mati semua. Okey. Punya laju dia punya skill payung tu. Benda dah tu. Kalau tak ada item, saya rasa dia banyak lari tau. Kenapa ni? Wow! Kejap. Alamak. Cabut. Happy birthday. Semoga panjang umur. Panjang. Oh, dah lari aja. Jangan masuk. Okay, mama. Kita lepak. Pelan-pelan kayu. Wah, air ke? Macam mana instant kena kick terus tu? Tipu. Yang tu je, tipu. Ini semua tipu. Betul-betul pejuang SG ni, bos. Terima kasih, bos. Sengaja. Sengaja. Semoga dimurahkan rezeki selalu. 10. Dia pakai immortal, guys. Pakai immortal. Biarkan pedangku yang berbicara. 7 dari Cikgu Lulu. Okey. Alright. Kejap. Saya kena tarik ni. Jap. Okey, kejap. Jap. Okey. Duit dah habis, guys. Alright. Steady, guys. Setelah sekian lama